Selamat pagi. Hari ini kita menyambut Hari Kanak-Kanak, menikmati kegembiraan, hak dan masa depan anak kita. Burung berkicau di dahan tinggi, anak bermain penuh ceria. Hari Kanak-Kanak diraikan lagi. Kasih dan perhatian jadi utama. Saya Nur Naila Zulaikha binti Rahmat. Saya Damian Nur Maira binti Faizah Muswadi. Dan saya Nur Dania Sofia binti Muhammad Syatri. Kami dari Lensa TV PSS Keris, sambutan Hari Kanak-Kanak 2025. Hari ini adalah hari istimewa untuk semua murid. Untuk kita meraihkan Hari Kanak-Kanak, menjadi harapan bangsa agar mereka istimewa ini diraihkan bagi menghargai hak, suara dan kebahagiaan kanak-kanak di seluruh dunia. Kurnianya kita dapat berkumpul. Tema ini mengingatkan kita untuk menjadi anak dan baik. Kita berasa sangat bertuah kerana dapat hidup dalam suasana yang aman. Bersekolah bila ada pengacara dekat atas kita. Selamat pagi, salam Jumaat yang barakah, yang indah. Di bersempena sambutan Hari Kanak-Kanak ini, cikgu. Cikgu ni siapa? Cikgu Ayu, betul lah Cikgu Ayu tu. Okey, cikgu ni siapa? Alhamdulillah, dan kamu adalah anak-anak yang baik. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulakan perbualan bersama guru besar SK Kerubung, iaitu Puan Rahayu binti Muhammad Sis. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apakah kenangan paling manis yang cikgu ingat sampai sekarang pada Hari Kanak-Kanak ini? Okey, sambutan Hari Kanak-Kanak lah. Okey, waktu cikgu sekolah dulu pada tahun 1985 sehingga 1990. Pada masa tu tak ada pun sambutan Hari Kanak-Kanak. Okey, tapi yang boleh cikgu kongsikan lah. Pada zaman kanak-kanak saya di sekolah, semua sekali apa saja acara di sekolah yang melibatkan persembahan itu, kira kita adalah hari perhargaan buat kanak-kanak. Dan selain itu, kita ada hari anugerah. Kalau dulu kita tak panggil hari anugerah kecemerlangan, kita panggil hari penyampaian hadiah saja. Jadi hari penyampaian hadiah itu juga merupakan kenangan manis buat saya. Kenapa? Saya merupakan antara murid yang cemerlang, yang suka melibatkan diri dalam semua bidang. Jadi setiap tahun daripada tahun 1 hingga tahun 6, ayah saya mahukan bahawa saya dan adik-beradik mesti naik atas pentas, kerana itu adalah kenangan termanis buat anak-anak ataupun buat kanak-kanak. Sebab macam saya kongsikan tadi, pada zaman saya, zaman persekolahan saya, tak ada sambutan Hari Kanak-Kanak macam kamu ni. Bertema, semua seronok. Betul? Okey, jadi yang dapat saya kongsikan bahawa kenangan bila kita dapat naik pentas, dapat ambil hadiah dan juga buat persembahan. Itu yang boleh saya kongsikan. Terima kasih cikgu kerana memberi penerangan itu tadi. Ya, sama-sama. Seterusnya kita bersama pula dengan peneras majlis, iaitu Ustaz Wan Azhar. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apa pesanan Ustaz untuk murid terus ceria, rajin untuk belajar dan menikmati Hari Kanak-Kanak? Okey, sebenarnya unit bimbingan kaunseling telah menyediakan beberapa program selain daripada Hari Kanak-Kanak, dan kita punya dah tentulah program climax untuk setiap tahun kita ialah Hari Kanak-Kanak. Dan setiap Hari Kanak-Kanak tu kita sediakan tema, dan tema itu mengikut macam tentang pendidikan, ada kaitan dengan pendidikan. Kalau macam sebelum ni Deto ataupun Kejaya, jadi murid belajar sesuatu daripada setiap tema yang kita sediakan. Macam tahun ni kita sediakan flora dan fauna, jadi kita membuatkan murid sedar tentang kehidupan flora dan fauna, mencintai kehidupan flora dan fauna. Okey, jadi pesanan saya, terus hadir ke sekolah. Kita ada pelbagai lagi aktiviti setiap tahun, dan bagi saya tak rugi kalau kita datang ke sekolah setiap hari. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih di atas jawapan yang diberikan tadi. Okey. Sekian daripada kami, PSS Keris, sempena sambutan Hari Kanak-Kanak ini 2025.
anak kecil yang bermain. Gelak tawa penuh kerengan. Hari kanak-kanak kita tamatkan. Semoga bahagia sepanjang zaman. Saya Nur Naila Zulaika binti Rahmat. Saya Damian Numairah binti Faizal Uswadi. Dan saya Nadaria Sofia binti Muhammad Syatri. Kami diucapkan selamat Hari Kanak-kanak di seluruh negara.